So, ini pengalaman lah bagi saya. Pertama sekali yang kita boleh buat untuk kita nak tarik team leader luar ni masuk join dengan kita, tak lain dan tak bukan, kan? Soal yang paling basic kalau kita tengok teori Maslow hierarchy of needs, semua tahu kan? Yang paling bawah sekali tu adalah psychological needs, kan? Keperluan psikologi, okay? Tentang basic needs manusia. Basic needs manusia, dia nak hidup, dia nak makan, nak pakai, nak rumah, kan? So, yang itu termasuklah sekali sebab nak selesaikan semua perkara tersebut yang melibatkan cost. Semua tu cost. Alright, melibatkan cost, maka we talk about RM. We talk about dollar and cent. Pertama sekali nak attract, simple je. Offer a very exciting, a very interesting offer kepada mereka. Alright, kalau offer tu tak menarik, so they will not join us. Alright, kalau offer tu menarik, so they will join us because they have tested their values in the market.